Kita adik-beradik pinjam 30 riyal. Ditanya, mana bakal ada bayar? Bakal bawa mati ke mana? 30 riyal adik-beradik pinjam. Datang. Adik-beradik mu kata, kalau dia pinjam 500, dia orang susah. Kalau dia bayar, aku ambil. Tak bayar, halal. Anak adik aku tu. Kalau dia orang senang lain. Kita orang susah, dia orang senang tu lain. Ni kita senang. Dalam bank ada 4,000, adik pinjam 100. Dia minta hanya itu. Alah benda mu. Mak dia mak mu, pak dia pak mu. Budak reti bahasa ke ke mana? Faham? Adik-beradik mu dia orang susah. Ni. Ada tak gitu? Abang nak minyak motor dah. Abang tak motor. Nak ambil pukul 3 lagi. Pukul 2 orang dah kami minyak ni. Takut abang faham minyak dah lah ni. Buat ramu dia abang lah benda. Nah, tu kata kalau orang ketekuk, serban besar mana pun, tok guru hebat mana pun, jangan ngaji dengan orang ketekuk. Sui. Faham lagi? Tak pakar kalau tu. Biar hebat alim pun. Kenapa? Al-bakhidu ba'id min Allah. Orang bakhil jauh daripada Allah. Dan awak tok guru awak berjadah apa? Jauh daripada Allah. Faham?